Susu sebelum tidur, adakah ia kunci kepada kesihatan yang baik atau sebenarnya jalan pintas kepada masalah perut dan usus? Biasanya, tiada makanan lain yang mencetuskan kontroversi sehebat ini. Ada yang menganggapnya sebagai eliksir kehidupan, sumber kalsium dan protein utama. Manakala yang lain pula melabelnya sebagai racun putih, punca jerawat, kembung perut dan penyakit yang lebih serius. Jadi, di manakah kebenaran yang sebenar? Mengapa nenek moyang kita dahulu boleh minum susu bergeleng-geleng dan kekal sihat, tetapi kini hampir separuh daripada kita bercakap tentang isu intoleransi laktosa? Dalam video ini, kita akan menjalankan siasatan yang sebenar. Kita akan asingkan fakta saintifik daripada muslihat pemasaran dan menentukan sama ada susu itu rakan atau musuh bagi orang dewasa. Saya janji, pada akhir video ini anda akan mendapat jawapan yang jelas, yang berdasarkan bukti, bukan sekadar andaian. Sedia untuk mengetahui segala kebenaran yang mungkin selama ini disembunyikan daripada anda. Sebelum kita memulakan perdebatan hujah-hujah ini, mari kita imbas kembali seketika. Bagaimana susu boleh menjadi makanan yang begitu ikonik dan popular? Walaupun ia telah menjadi sebahagian daripada diet sesetengah budaya selama ribuan tahun, kemasyhuran globalnya adalah fenomena yang agak baru. Boom susu yang sebenar berlaku pada abad ke-20. Selepas perang, kerajaan di banyak negara, terutamanya di barat, melancarkan program besar-besaran untuk mempromosikan susu sebagai makanan super atau superfood. Letak poster-poster yang menyatakan minum susu, anak-anak pasti sihat. Program sekolah di mana setiap pelajar diberikan segelas susu menjadi norma. Ini adalah kempen pemasaran yang bijak yang mengubah produk biasa menjadi simbol kesihatan, kekuatan dan pemakanan yang betul. Susu mula dikaitkan dengan penjagaan kanak-kanak, tulang yang kuat dan juga impian Amerika. Betul. Ini telah berakar umbi sangat dalam fikiran kita sehingga hari ini mempertikaikan manfaat susu terasa seperti mencabar sesuatu yang suci. Namun, sains sentiasa berkembang dan apa yang dianggap sebagai kebenaran mutlak semalam kini memerlukan penelitian yang sangat teliti. Jadi, mari kita mulakan dengan aset paling utama susu. Sudah tentu, ia adalah kalsium. Sejak kita kecil lagi, kita selalu diingatkan, minumlah susu, barulah tulang jadi kuat. Dan memang, kata-kata ini mempunyai kebenaran yang sangat besar. Susu dan produk tenusu adalah antara sumber kalsium yang paling kaya dan yang lebih penting, mempunyai kadar bioavailable yang tinggi. Apa itu bioavailable? Ini bermakna badan kita dapat menyerap dan menggunakannya dengan sangat mudah dan efektif. Kalsium sebenarnya bukan sekadar bahan binaan untuk tulang dan gigi kita sahaja. Ia turut memainkan peranan penting dalam pengecutan otot, penghantaran impuls saraf, malah dalam proses pembekuan darah. Cuba bayangkan jam yang rumit di mana setiap gear sangat penting. Kalsium adalah salah satu gear utama dalam mekanisme tubuh kita. Namun, kalsium tidak dapat berfungsi dengan begitu cekap sendirian. Ia memerlukan rakan kongsi setia, iaitu vitamin D. Dan nasib baiklah, vitamin D selalunya sudah tersedia dalam susu atau ia sengaja ditambah semasa proses pengeluaran. Duet kalsium dan vitamin D ini bekerjasama untuk mengekalkan kepadatan tisu tulang. Ini sangat penting, terutamanya apabila usia kita meningkat, kerana risiko osteoporosis atau tulang rapuh akan turut meningkat. Jadi, dari sudut pandang ini, segelas susu dilihat seperti perisai sebenar yang melindungi rangka badan kita. Tetapi, adakah semuanya semudah itu? Kita beralih pula kepada tonggak kedua yang menjadikan susu begitu hebat, protein.
Susu mengandungi dua jenis protein utama, kasein yang merangkumi kira-kira 80% dan protein whey iaitu baki 20%. Kedua-dua protein ini dianggap berkualiti tinggi kerana ia mengandungi kesemua 9 asid amino penting yang tidak boleh dihasilkan oleh badan kita sendiri. Protein whey merupakan bintang dalam dunia kecergasan. Ia mudah dihadam dengan pantas dan sangat sesuai untuk pemulihan otot selepas bersenam. Kebanyakan minuman atau serbuk protein shake, dibuat daripada protein jenis ini. Kasein pula, sebaliknya, dihadam secara perlahan, membekalkan otot dengan asid amino secara berterusan selama beberapa jam. Ini menjadikannya pilihan yang sangat baik sebagai snack sebelum tidur bagi mengelakkan katabolisme otot, iaitu proses pemecahan atau penguraian otot. Oleh itu, bagi mereka yang aktif bersukan atau ingin membina jisim otot, susu sememangnya boleh menjadi sumber bahan binaan badan yang bernilai dan yang paling penting, mudah didapati. Ia umpama kita mempunyai kontraktor pantas dan pembekal bahan binaan yang stabil di tangan kita pada masa yang sama. Tapi, susu ni sebenarnya lebih daripada kalsium dan protein. Ia ibarat koktel vitamin dan mineral yang lengkap dalam segelas. Jom kita teliti kandungan nutrisinya dengan lebih dekat lagi. Selain daripada vitamin D yang kita sebutkan tadi, susu juga kaya dengan vitamin kumpulan B, terutamanya riboflavin atau vitamin B2 dan vitamin B12. Riboflavin membantu badan kita menukarkan makanan menjadi tenaga, manakala vitamin B12 pula sangat penting untuk kesihatan sistem saraf dan pembentukan sel darah merah. Kekurangan B12 boleh menyebabkan masalah anemia dan masalah saraf yang serius. Susu juga mengandungi banyak fosforus yang bekerjasama dengan kalsium untuk membina tulang yang kuat serta kalium. Kalium ini penting untuk mengekalkan tekanan darah normal dan kesihatan jantung. Jangan lupa juga tentang selenium, iaitu antioksidan yang kuat, dan vitamin A yang penting untuk penglihatan serta sistem imun badan. Secara ringkasnya, segelas susu sudah mampu menampung sebahagian besar keperluan harian nutrisi utama kita. Ini menjadikan susu produk yang sangat berkhasiat, terutamanya bagi mereka yang mungkin tidak mempunyai diet yang terlalu pelbagai. Sekarang, kita bukan sahaja akan membincangkan tentang susu, tetapi juga tentang produk-produk tenusu yang terhasil melalui proses fermentasi. Kita masukkan di sini seperti kefir, yogurt dan seumpamanya. Produk ini adalah wira atau superhero sebenar untuk usus kita. Semasa proses penampaian, bakteria asid laktik akan memproses laktosa, iaitu gula susu, dan memperkayakan produk tersebut dengan probiotik yang bermanfaat. Probiotik ini ialah bakteria baik yang tinggal di dalam usus kita dan menjadi asas kepada mikroflora yang sihat. Ia membantu kita mencerna makanan, mensintesis beberapa jenis vitamin, dan yang paling utama, ia menyokong sistem imun kita. Kenapa? Kerana kira-kira 70% daripada sel-sel imun kita sebenarnya terletak di dalam usus. Pengambilan produk tenusu yang difermentasi secara berkala boleh meningkatkan kesihatan penghadaman, mengurangkan masalah kembung dan ketidakselesaan perut, malah boleh membantu dalam melawan beberapa jangkitan. Menariknya, ramai individu yang mengalami masalah intoleransi laktosa atau tidak sesuai dengan susu biasa boleh minum kefir tanpa sebarang masalah. Ini kerana kebanyakan laktosa di dalamnya telah diproses atau dimakan oleh bakteria tersebut. Justru di sini, susu berfungsi sebagai asas untuk mencipta produk yang jauh lebih bermanfaat untuk kesihatan.
Kita semua mesti pernah dengar petua turun-temurun ini. Kalau susah nak tidur, cuba minum segelas susu suam. Ini bukan sekadar cerita dongeng. Sebenarnya, ritual ini ada penjelasan saintifiknya. Puncanya terletak pada asid amino yang dikenali sebagai tryptophan yang memang ada dalam susu. Dalam badan kita, tryptophan akan bertukar menjadi serotonin yang terkenal sebagai hormon gembira. Serotonin pula boleh diubah menjadi melatonin, iaitu hormon utama yang mengawal kitaran tidur dan bangun kita. Secara teorinya, pengambilan tryptophan sebelum tidur sepatutnya boleh bantu kita rehat dan tidur lebih lena. Namun, para saintis masih berdebat sama ada kandungan tryptophan dalam segelas susu suam itu cukup banyak untuk memberikan kesan mengantuk yang ketara. Ramai yang percaya faktor psikologi memainkan peranan yang lebih besar. Minum susu suam adalah ritual sejak kecil yang dikaitkan dengan rasa selesa, selamat dan rasa dihargai. Ritual ini dengan sendirinya menenangkan sistem saraf dan mempersiapkan minda kita untuk tidur. Selain itu, minuman panas akan meningkatkan sedikit suhu badan. Penurunan suhu badan selepas itu akan memberi isyarat kepada otak bahawa ini masanya untuk berehat. Jadi, walaupun kesan kimianya mungkin tidak begitu kuat, keselesaan psikologi dan fizikal yang kita dapat daripada susu suam itu memang tidak dapat dinafikan. Susu selalu kita anggap sebagai minuman semata-mata, padahal ia sebenarnya adalah makanan yang sangat lengkap. Tentu sahaja, seperti makanan lain, susu juga merupakan sumber tenaga. Karbohidrat utamanya dalam susu adalah laktosa atau lebih dikenali sebagai gula susu. Laktosa ini merupakan sejenis disakarida yang terbentuk daripada gabungan dua gula ringkas iaitu glukosa dan galaktosa. Apabila kita minum susu, badan kita akan menggunakan bantuan enzim laktase untuk memecahkan laktosa tadi kepada dua komponen asasnya. Komponen-komponen ini kemudian akan diserap dengan pantas ke dalam aliran darah, membekalkan kita tenaga segera. Sebab itulah, segelas susu atau milkshake boleh jadi pilihan terbaik untuk mendapatkan semula kekuatan dengan cepat selepas bersenam atau sekadar untuk menyegarkan diri di tengah-tengah hari. Berbeza dengan makanan manis atau minuman bergas yang hanya memberikan kalori kosong, tenaga yang kita peroleh dari susu datang bersama pakej lengkap protein, lemak, vitamin dan mineral. Ini menjadikan susu sebagai sumber nutrisi dan bahan api yang seimbang untuk tubuh kita. Sudah tentu, bagi mereka yang mengalami isu intoleransi laktosa, sumber tenaga ini mungkin menimbulkan masalah. Namun, bagi kita yang boleh mencernanya dengan baik, susu adalah minuman tenaga yang sangat berkhasiat. Ia memberikan kekuatan yang berpanjangan, bukannya hanya lonjakan gula sementara yang cepat hilang. Kita sering dengar tentang kebaikan kalsium untuk tulang, tapi kita selalu terlupa bahawa gigi kita ini sebenarnya adalah sejenis tisu keras. Jadi, susu sama pentingnya bagi kesihatan gigi. Kesihatan gigi sangat bergantung pada dua mineral utama, kalsium dan fosforus. Dua mineral ini adalah bahan binaan utama bagi enamel gigi. Enamel inilah tisu paling keras dalam badan kita yang berfungsi melindungi gigi daripada karies. Susu kaya dengan kalsium dan fosforus malah dalam bentuk yang mudah diserap oleh badan. Pengambilan mineral-mineral ini secara teratur membantu menguatkan enamel dari dalam, menjadikannya lebih tahan terhadap serangan asid. Asid ini terbentuk dalam mulut selepas kita makan dan boleh menyebabkan hakisan gigi. Selain itu, protein kasein yang terdapat dalam susu mampu membentuk lapisan nipis pada permukaan gigi.
Lapisan pelindung ini mencegah kehilangan mineral penting daripada struktur gigi. Setengah kajian malah menunjukkan bahawa minum susu selepas mengambil makanan manis boleh membantu menetralkan persekitaran berasid di dalam mulut. Ini seterusnya mengurangkan risiko pembentukan karies. Jadi, berbanding dengan minuman manis seperti jus atau air berkarbonat yang merosakkan gigi, segelas susu sebaliknya boleh menjadi pelindung utama dan paling dipercayai untuk gigi anda. Mari kita telaah nilai susu dari perspektif yang lebih praktikal. Dalam pasaran yang dibanjiri superfood berharga tinggi, suplemen eksotik dan pelbagai serbuk protein, susu kekal sebagai makanan asas yang paling mudah didapati dan padat nutrien. Harganya yang tidak membebankan dan ketersediaannya di hampir setiap kedai menjadikannya pilihan utama. Ini merupakan keperluan penting bagi kebanyakan keluarga, terutamanya mereka yang menguruskan perbelanjaan harian dengan ketat. Cuba anda pertimbangkan untuk mendapatkan jumlah protein, kalsium dan vitamin yang setara dari sumber lain. Selalunya kita perlu menggabungkan beberapa jenis makanan. Ini bukan sahaja lebih mahal, malah lebih menyusahkan. Ambil contoh kalsium. Untuk mendapatkan kadar kalsium yang sama daripada sumber berasaskan tumbuhan, kita perlu mengambil hidangan brokoli atau bayam yang agak besar. Walaupun begitu, kadar penyerapan kalsium tersebut oleh badan kita selalunya tidak sebaik yang terdapat dalam susu. Susu pula menawarkan pakej nutrien yang menyeluruh semuanya dalam satu hidangan. Ini memang sangat praktikal. Gabungan faktor ketersediaan dan kepadatan nutrien ini menjadikan susu elemen penting dalam menyokong kesihatan awam. Ia amat penting terutamanya untuk golongan kanak-kanak, warga emas dan individu yang tidak mampu mengamalkan diet mahal atau rumit. Kesimpulannya, susu adalah cara yang mudah, berkesan dan paling menjimatkan untuk memperkaya kualiti pemakanan harian kita. Sekarang, mari kita beralih fokus pula dan mula membincangkan isu-isu kesihatan yang berkaitan. Dan yang paling utama, yang pasti pernah didengari oleh semua orang, ialah intoleransi laktosa. Laktosa merupakan gula yang terkandung dalam susu. Untuk memecahkannya dan mencernanya, usus kita perlu menghasilkan enzim khas yang dipanggil laktase. Bayi mempunyai jumlah enzim ini yang sangat banyak kerana susu adalah satu-satunya sumber makanan mereka. Apabila kita meningkat dewasa, majoriti penduduk di dunia akan mengalami penurunan ketara dalam penghasilan enzim laktase ini. Ini adalah norma genetik semula jadi. Secara sejarahnya, keupayaan untuk mencerna susu semasa dewasa berkembang sebagai mutasi genetik dalam kalangan penduduk di Eropah Utara dan beberapa puak nomad di Afrika. Ini kerana di kawasan tersebut, penternakan tenusu adalah asas untuk kelangsungan hidup mereka. Bagi 70% populasi dunia, pengambilan susu ketika dewasa boleh mencetuskan simptom yang tidak menyenangkan seperti kembung perut, angin, sakit perut dan cirit-birit. Ini berlaku kerana laktosa yang tidak dicerna akan bergerak ke usus besar di mana bakteria akan mula memprosesnya. Proses ini mengakibatkan penapaian atau fermentasi lalu menyebabkan masalah gas dan ketidakselesaan. Jadi, jika anda berasa tidak selesa selepas minum segelas susu, jangan risau, anda tidak sakit. Kemungkinan besar anda hanyalah sebahagian daripada majoriti genetik manusia di planet ini. Kita mungkin sudah tahu serba sedikit tentang laktosa, tetapi protein kasein jarang dibincangkan dan sebenarnya ia penting. Kasein adalah protein utama dalam susu dan ia juga mempunyai jenis yang berbeza. Jenis yang paling lazim ialah kasein A1
dan casein A2. Asalnya, semua lembu menghasilkan susu dengan protein jenis D2. Namun, beberapa ribu tahun yang lalu di Eropah, mutasi genetik berlaku pada lembu lantas menghasilkan jenis A1. Hari ini, jenis A1 ini mendominasi kebanyakan bakal lembu moden. Apa bezanya? Semasa pencernaan, protein A akan terurai dan membentuk satu peptida yang dikenali sebagai beta-casomorphin 2. Setengah saintis mengaitkan bahan ini dengan keradangan usus, rasa tidak selesa. Malah ia mungkin memburukkan lagi penyakit autoimun dan simptom autism pada individu tertentu. Sebaliknya, protein A2 pula tidak menghasilkan peptida tersebut. Menariknya, ramai orang yang menyangka mereka menghidap intoleransi laktosa sebenarnya mungkin bertindak balas terhadap casein A1 apabila mereka mencuba susu jenis A2 yang kini sudah tersedia di pasaran. Semua gejala tidak selesa itu hilang. Ini adalah satu bidang penyelidikan yang luas, tetapi ia membuktikan bahawa masalah susu mungkin jauh lebih rumit daripada sekadar isu gula laktosa. Satu lagi rungutan lazim tentang susu berkaitan dengan kondisi kulit, khususnya masalah jerawat. Ramai pakar dermatologi dan pesakit mereka mendapati ada hubungan jelas. Sebaik sahaja produk tenusu dihentikan daripada diet, kulit cenderung menjadi lebih licin. Kajian saintifik mengesahkan hubungan ini dan terdapat beberapa potensi penjelasan. Pertama, susu, terutamanya susu skim atau susu rendah lemak, boleh meningkatkan paras insulin dan faktor pertumbuhan seperti insulin 1 atau ringkasnya IGF-1. Hormon-hormon ini merangsang penghasilan sebum, iaitu minyak kulit, dan menyumbang kepada keradangan yang merupakan faktor penting dalam pembentukan jerawat. Kedua, seperti yang akan kita bincangkan nanti, susu itu sendiri mengandungi hormon yang boleh mempengaruhi keseimbangan hormon badan kita dan mencetuskan masalah ruam atau jerawat. Sudah tentu, ini tidak bermakna setiap individu yang mengambil susu pasti akan mengalami masalah jerawat. Tindak balas ini sangat subjektif dan bergantung kepada faktor genetik serta status kesihatan keseluruhan seseorang. Namun, jika anda sedang bergelut dengan masalah jerawat yang degil dan telah mencuba pelbagai kaedah lain, mungkin sudah tiba masanya untuk mencuba menghentikan pengambilan produk tenusu selama beberapa minggu. Perhatikan bagaimana kulit anda bertindak balas. Hasilnya mungkin akan mengejutkan anda. Kita, susu lembu sememangnya dihasilkan untuk memastikan anak lembu membesar dengan sangat cepat. Oleh sebab itu, ia secara semula jadi dipenuhi dengan hormon pertumbuhan. Yang pertama ialah Insulin-like Growth Factor 1, IGF-1, yang telah disebutkan. Strukturnya hampir serupa pada manusia dan lembu. Tugasnya adalah untuk merangsang pertumbuhan sel yang pantas. Ini sangat baik untuk anak lembu. Bagi orang dewasa, rangsangan pertumbuhan sel yang berterusan boleh mendatangkan kesan yang tidak diingini. Menurut beberapa saintis, ia dikaitkan dengan peningkatan risiko kanser tertentu, terutamanya kanser prostat dan kanser payudara. Selain itu, untuk pengeluaran susu secara komersial, lembu terus diperah susunya walaupun semasa ia bunting atau mengandung. Susu daripada lembu-lembu ini mengandungi paras hormon seks wanita yang tinggi, iaitu estrogen dan progesteron. Walaupun kebanyakan hormon ini musnah semasa proses pencernaan, sebahagian kecil masih boleh memasuki aliran darah dan mempengaruhi keseimbangan hormon kita. Sejauh mana kesan ini signifikan masih menjadi perdebatan saintifik. Namun, kewujudan hormon asing dalam makanan kita sudah cukup untuk membuat ramai orang berfikir dua kali. Mari kita pecahkan putus yang paling besar,
iaitu mitos mengenai kalsium dan osteoporosis. Kita selalu diberitahu bahawa untuk tulang yang kuat, kita perlu minum banyak susu. Tetapi di sini timbulnya paradoks. Negara-negara yang mempunyai pengambilan produk tenusu tertinggi seperti Amerika Syarikat dan negara-negara Skandinavia pada masa yang sama mencatatkan kadar tertinggi bagi keretakan tulang pinggul dan osteoporosis. Sebaliknya, di negara-negara Asia di mana susu secara tradisinya kurang diminum, kadar ini jauh lebih rendah. Kenapa jadi begini? Ini membawa kepada satu teori yang dikenali sebagai hipotesis asid alkali. Menurut teori ini, produk berasaskan haiwan, termasuk susu, menghasilkan persekitaran yang berasid dalam badan kita. Untuk meneutralkan asid ini, badan kita terpaksa mengeluarkan mineral alkali dari tulang dan mineral utama yang dikeluarkan adalah kalsium. Hasilnya, semakin banyak kalsium yang kita ambil dari susu, semakin banyak pula kalsium yang sebenarnya kita hilang. Kajian berskala besar, contohnya kajian jururawat Harvard yang terkenal yang dijalankan selama berdekad-dekad, gagal menemui kaitan kukuh antara pengambilan susu yang tinggi dengan penurunan risiko keretakan tulang. Ternyata untuk kesihatan tulang, jauh lebih penting untuk kita mendapatkan kalsium dari pelbagai sumber lain, termasuk sayuran hijau dan kekacang. Selain itu, pastikan kita mempunyai tahap vitamin D yang mencukupi dan mengamalkan senaman fizikal secara berkala. Apabila kita sebut tentang susu, biasanya yang terlintas dalam fikiran kita ialah susu rendah lemak, skim, kerana kita anggap ia lebih sihat. Tetapi, mari kita fokuskan perhatian kepada susu penuh krim. Ia mengandungi jumlah lemak tepu yang agak tinggi. Sekian lama, lemak tepu ini dianggap sebagai musuh utama kesihatan jantung dan saluran darah kerana ia dikaitkan dengan peningkatan tahap kolesterol jahat dan risiko aterosklerosis. Namun, kini dunia sains sedang menilai semula anggapan lama ini. Beberapa kajian menunjukkan bahawa lemak dalam susu mungkin tidaklah seburuk yang disangkakan, malah mungkin menawarkan beberapa manfaat. Walaupun begitu, bagi individu yang sudah pun mempunyai masalah kardiovaskular atau tahap kolesterol yang tinggi, pengambilan lemak tepu secara berlebihan dalam diet masih tidak digalakkan. Selain itu, kandungan kalori dalam susu penuh krim juga agak tinggi. Jika anda minum beberapa gelas sehari, anda boleh dengan mudah melebihi had kalori harian anda. Ini akan menyebabkan penambahan berat badan. Kita tahu, berat badan berlebihan itu sendiri merupakan faktor risiko untuk pelbagai jenis penyakit. Oleh itu, ketika memilih paras lemak dalam susu, penting untuk mengambil kira gaya hidup, status kesihatan dan jumlah keseluruhan kalori dalam diet harian anda. Kita tak boleh bincang pasal susu tanpa menyentuh topik penghasilannya secara komersial. Susu yang kita lihat di rak-rak kebanyakan pasar raya besar datang dari ladang tenusu yang sangat besar, di mana lembu-lembu dijaga dalam keadaan yang kurang ideal. Untuk meningkatkan hasil susu dan mengelakkan penyakit yang mudah merebak dalam keadaan yang terlalu sesak, haiwan-haiwan ini sering diberi hormon tumbesaran dan antibiotik. Kesan sisa-sisa bahan ini mungkin kekal dalam produk akhir, walaupun terdapat garis panduan kawalan yang ketat untuk menjamin keselamatan susu. Hakikat meminum sisa-sisa antibiotik itu sendiri sudah cukup membimbangkan. Ini menyumbang kepada masalah rintangan antibiotik yang merupakan salah satu ancaman global kepada kesihatan awam moden. Ini berlaku apabila bakteria tidak lagi sensitif terhadap ubat-ubatan. Selain itu, ramai orang memilih untuk mengelak susu atas faktor etika. Mereka enggan menyokong industri yang melihat haiwan
bukan sebagai makhluk hidup tetapi sebagai mesin pengeluar produk semata-mata. Aspek ini walaupun tidak berkait secara langsung dengan biokimia telah menjadi faktor penentu bagi ramai pengguna. Walaupun anda tidak mengalami intoleransi laktosa dan tiada masalah dengan kasein, susu sebenarnya masih boleh menimbulkan ketidakselesaan pada sistem penghadaman. Ada individu yang sering mengadu rasa berat atau senak, kembung perut atau peningkatan penghasilan lendir dalam badan selepas mengambil produk tenusu. Idea bahawa susu menghasilkan lendir telah lama dianggap sebagai mitos semata-mata. Namun, kajian terbaru mendedahkan bahawa bagi individu yang mempunyai kecenderungan genetik tertentu, produk tenusu sememangnya boleh merangsang pengeluaran lendir yang berlebihan dalam saluran pernafasan. Ini seterusnya memburukkan lagi simptom asma atau resdung kronik. Selain itu, susu adalah makanan yang agak sukar dicerna dan ia memerlukan usaha yang ketara daripada sistem penghadaman kita. Seiring dengan peningkatan usia, penghasilan semua enzim penghadaman, bukan hanya laktase, akan menurun. Jadi, apa yang mudah dihadam ketika kita berusia 20 tahun, mungkin akan mendatangkan masalah bila mencapai usia 50 tahun. Ini, sekali lagi, membuktikan bahawa tiada jawapan yang serba guna untuk semua orang. Petunjuk terbaik sebenarnya adalah tidak balas daripada tubuh badan anda sendiri. Jadi, adakah semua susu ini sama sahaja? Sama ada ia bermanfaat atau memudaratkan? Sama sekali tidak. Kualiti memainkan peranan yang sangat besar. Terdapat perbezaan yang sangat ketara antara susu yang datangnya daripada lembu yang sepanjang hidupnya dikurung dalam kandang dan hanya diberi makan pelet campuran serta aditif berbanding susu daripada lembu yang dibiarkan meragut di padang dan makan rumput segar. Susu daripada lembu yang diberi makan rumput, grass fed, mengandungi lebih banyak asid lemak omega 3 yang bermanfaat, asid linoleik berkonjugat CLA yang memiliki sifat anti radang serta antioksidan seperti vitamin E dan beta karotena. Susu organik pula menjamin bahawa lembu-lembu tersebut tidak menerima hormon sintetik atau antibiotik. Seperti yang pernah kita bincangkan, terdapat juga susu jenis MA2 yang boleh menjadi penyelesaian bagi mereka yang sering mengalami masalah penghadaman dengan susu biasa. Sudah tentu, produk berkualiti seperti ini datang dengan harga yang lebih mahal. Namun, harga ini wajar bukan sahaja kerana komposisi nutrisinya yang lebih baik, tetapi juga disebabkan oleh pendekatan penternakan yang lebih berperikemanusiaan terhadap haiwan. Oleh itu, jika anda memutuskan untuk mengekalkan susu dalam diet anda, mungkin lebih baik untuk memilih kuantiti yang kurang, tetapi memastikan kualitinya yang terbaik. Kontroversi yang melanda susu lembu, pasaran alternatif berasaskan tumbuhan kini sedang mengalami ledakan hebat. Pilihan yang ada sangat luas, susu oat, badam, soya, kelapa, beras dan banyak lagi. Setiap pilihan ini ada kelebihan dan kekurangannya. Susu soya tinggi protein, hampir setanding susu lembu, tetapi sering menjadi perdebatan kerana kandungan phytoestrogen. Susu badam pula rendah kalori, namun hampir tiada kandungan protein. Manakala susu oat memberikan tekstur berkrim yang enak, tetapi ia mengandungi lebih banyak karbohidrat. Penting untuk difahami bahawa dari segi komposisi nutrisi, susu berasaskan tumbuhan bukanlah pengganti langsung kepada susu lembu. Selalunya, ia kurang dari segi kandungan protein dan kalsium, melainkan jika ia diperkaya atau difortifikasi oleh pengeluar. Jadi, apabila beralih kepada susu tumbuhan, anda perlu membaca label dengan teliti.
dan memastikan anda tidak kehilangan nutrien penting yang diperlukan badan. Selain itu, banyak minuman ini dicampur dengan gula, minyak dan penstabil untuk meningkatkan rasa dan tekstur. Oleh itu, apabila memilih susu berasaskan tumbuhan, penting juga untuk mengutamakan produk dengan ramuan yang paling ringkas dan bersih. Setelah mendengar semua maklumat ini, mungkin kepala anda mula berserabut. Jadi, apa yang perlu dibuat? Jawapannya mudah sahaja. Dengar apa yang badan anda katakan. Ia adalah penasihat yang paling tepat dan paling boleh dipercayai. Tiada satu pun produk di dunia ini yang baik atau buruk untuk semua orang. Genetik kita, keadaan mikrobiom usus, gaya hidup, malah tahap tekanan, semua ini mempengaruhi cara kita bertindak balas terhadap makanan tertentu. Jika anda minum susu dan berasa sangat sihat, tiada masalah kulit atau penghadaman, bagus. Mungkin susu memang sesuai untuk anda, tetapi jika anda perasan ada ketidakselesaan, kembung perut, ruam atau kesihatan umum anda merosot, cuba lakukan eksperimen ini. Singkirkan semua produk tenusu daripada diet anda selama 3 hingga 4 minggu. Tempoh ini cukup untuk membolehkan badan anda bersih dan anda dapat menilai perbezaannya. Kemudian, secara beransur-ansur, masukkan semula satu produk, contohnya yogurt, dan perhatikan bagaimana reaksi badan anda. Inilah cara yang paling tepat untuk memahami sama ada susu itu sebenarnya kawan baik atau musuh tersembunyi anda. Jadi, kita sudah sampai ke persoalan utama, minum atau tidak minum susu. Seperti yang anda sedia maklum, tiada jawapan yang mutlak ya atau tidak. Susu bukanlah kebaikan yang mutlak dan juga bukan kejahatan yang mutlak. Ia adalah produk dengan profil yang sangat kompleks dan bertentangan. Dari satu sudut, ia adalah sumber protein berkualiti tinggi, kalsium dan vitamin yang mudah didapati. Sebaliknya, ia juga boleh mencetuskan masalah penghadaman, masalah kulit dan membawa risiko berkaitan dengan hormon serta lemak tepu. Kebenaran, seperti biasa, terletak di pertengahan. Bagi sesetengah individu, susu organik daripada lembu yang diberi makan rumput atau kefir yang berkualiti mungkin menjadi sebahagian diet yang amat berharga. Tetapi bagi individu lain pula yang mempunyai intoleransi laktosa atau sensitiviti terhadap kasein, produk tenusu yang paling baik pun akan mendatangkan kemudaratan. Kesimpulan utama yang harus kita ambil ialah, soalannya bukan lagi adakah susu ini berkhasiat secara umum, tetapi adakah susu ini berkhasiat khusus untuk diri saya? Berhenti mengikut saranan umum dan mulalah mendengar isyarat yang dihantar oleh badan anda sendiri. Tak sangka, kan? Produk yang kita anggap ringkas dan biasa sejak kita kecil sebenarnya penuh dengan misteri dan persoalan. Poin paling penting yang perlu anda ingat dari siasatan kita ini adalah menyalahkan atau mengagungkan susu secara berlebihan adalah sama-sama tidak betul. Kesan susu terhadap kesihatan bergantung pada pelbagai faktor yang sangat besar. Ini termasuk genetik anda, kualiti produk itu sendiri, jumlah yang anda ambil dan dalam bentuk apa anda menikmatinya, sama ada susu penuh krim, keju atau yogurt. Mungkin bagi anda, penyelesaian terbaik adalah produk fermentasi seperti kefir atau yogurt yang masih mengekalkan khasiat tetapi mengurangkan sebahagian masalah yang timbul. Atau mungkin pilihan anda adalah berhenti sepenuhnya daripada produk tenusu dan beralih kepada alternatif berasaskan tumbuhan. Yang paling utama, pilihan ini mesti dibuat secara sedar dan berpengetahuan. Terima kasih kerana menonton video ini sehingga habis. Saya harap ia membantu anda memahami topik yang kompleks ini dengan lebih jelas.
Jika anda mendapat sebarang ilmu baru, jangan lupa tekan butang like dan subscribe ke saluran ini agar anda tidak terlepas siri siasatan kami yang seterusnya. Dan sekarang, soalan utama untuk anda semua. Adakah anda minum susu? Kongsikan pengalaman anda di ruangan komen. Bagaimana badan anda bertindak balas terhadapnya? Dan jenis susu manakah yang anda gemari? Susu lembu atau susu berasaskan tumbuhan? Mari kita bincangkan.